สวัสดีครับ Hello kawan, jom kita ke Hati Ai. Solo travel jalan-jalan santai. Pulut ayam di Kaitot Mina. Massage di Michael sampai terlena. Hari kedua pergi Patalung. Cruise di Tasik melihat burung. Makanan enak di Pasar Bulo. Sambil makan boleh usah jodoh. He, sebelum balik singgah di Kim Yong. Di kedai Laila kita beli kacang. Trip ke Hati Ai tak pernah bosan. Dah tengok butang subscribe ditekan. Let's get 1, 2, 3. Let's go check passport pula, chop passport. Alhamdulillah aku dah sampai dekat Hati Ai, dekat hotel Golden Crown Hati Ai Hotel. Kali ni stay dekat sini. The best part, dia dekat dengan Khalid tu kat sebelah je. Lepas tu kat situ ada Taniada Village yang apa, souvenirs tu. Okay lah, aku nak check in. This one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Alhamdulillah. Sekejap. Okey, ni dia bilik dia. Dua single bed. Lepas tu wifi semua adalah. Viewnya tepi jalan tu lah kot. Sebab aku punya hujung. TV, mini fridge ada. And then toilet dekat sini. Right. Oh, ada bathtub lagi. Okay, dia punya bilik aku book 223 kot untuk 2 malam. So bila dah tolak dengan trip.com kupon apa, coins aku tu, aku just bayar RM5 je. Kira kan mengutilisekan trip.com punya point. Alright, so kalau korang nak join trip.com punya apa benda program tu, dia punya link tu ada dekat description box aku letak. Okay, aku nak rest dulu lah, penat datang gila. Lepas tu aku nak keluar pula pergi lunch. Okay, hello semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru sempat aku nak bercakap.
sebab tadi macam malas nak bercakap. Aku tak makan lagi, tapi aku macam nak makan dekat apa ni, kat Tok Mina tu. Tengoklah sekejap lagi. Okay, Ayutthaya. Okay, trip aku kali ni aku pergi solo je. Lepas tu actually trip ni dia tak rancang sangat pun. Aku last week hari Jumaat, bukan Jumaat lepas, Jumaat lagi satu tu, aku sebelum pergi kerja tu aku duduk lepak-lepak kan. Lepas tu aku duduk godek-godek lah KITS punya apps tu, ETS tu. Just tengok kalau ada apa ni, tiket pergi Padang Besar. Sekali betul-betul ada satu seat je tinggal untuk yang apa ni, pukul 7.20 pagi tu kan. Yang the rest tu adalah lewat petang tu adalah. Tapi yang pagi tu ada satu seat. Aku try, first try tak boleh, tak jadi. Sebab apa ni, Maybank tu lambat load. So the whole ticket tu dalam 20 minit tak boleh nak book. Lepas tu aku try second try lagi sekali, berjaya dapat. Lepas tu tiket balik pun ada 13 yang kosong. So memang rezeki lah kot. Memang apa ni, not really plan lah. Aku macam nak buat staycation, nak pergi staycation je. Sebab aku nak clearkan aku punya coins, trip.com punya coins tu kan. Ada dah macam 200 lebih macam itu. Ingat nak buka KL je. So aku buat kat sini. Sekarang ni aku nak nak SIM card lama aku ada, tapi tak tahulah boleh pakai lagi ke tak. Aku just nak ini je, nak tengok kalau tak boleh pakai, akan beli SIM card baru lah. Sebab tak ada internet sekarang ni. Network dekat Golden Crown tu macam bengong-bengong je kan. Sekejap on, sekejap on off. Okey lah, aku nak pergi dekat situ, kedai telefon dekat tepi Lee Gardens tu. Lepas tu aku nak merayap pergi beli barang dekat Kim Yong. Macam tak sibuk sangat weekend ni. Kalau tidak kan macam sesak kan. Cuaca pun hopefully esok aku plan nak pergi Patalong. Hopefully cuaca elok lah, mudah-mudahan. Sebab aku nak ada few places yang aku nak pergi. Ni kiranya trip yang baru. Aku pergi selepas selepas banjir last year tu. Lapar gila sebenarnya, tapi aku rasa aku macam nak makan kat tu, dekat Tok Mina tu. Dah lama tak kena pulut, ayam pulut tu. Kita dia orang dalam fasa ini jugalah kan. Sebab kalau tidak lagi meriah dulu ni. After berapa bulan aku rasa dah, ni bulan 7. Banjir tu bulan berapa? Last year, end of last year kan. Alright, Alhamdulillah settle sudah SIM card. Yang last year punya tak boleh pakai dah, kena beli SIM card baru. Harga dia 200 baht untuk 7 hari 35 gig. Okay, let's go. Boleh kan tu? Okey, yang ni orang recommend. Sawadikap. Teh inilah Thai tea. Finally dapat makan nasi kaumuk dengan ayam goreng. So ada Thai tea dengan dia punya chili sauce.
Bisnes macam mana? Apa? Bisnes macam mana? Okey. Okey. Lama tak jumpa? Kan banjir dulu kan? Ya, Panji. Ha. Datang sini ya. Ha, tak datang. Oh. Last year. Ya. Saya datang bulan 5 last year. Oh. Tak apalah. Okay. Malaysia orang support sangat. Tak apa. Alright. Mister. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye-bye. Besok datang. Okay. Datang. Bye. Assalamualaikum. Apa? Masuk dalam. Ui. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Rasa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar? Kita dengan Laila. Apa khabar? Saya nak gajus. Hak ni berapa? Sama. 400. Berapa kilo? Berapa kilo? Sekejap. Hak ni? Ni mango juga, ni pun mango. Rasa boleh. Ni orange. Rasa? Boleh. Terima kasih. Yang ni berapa? Yang ni kalau setengah kilo 150. Yang ni tak sampai setengah kilo, 300 gram. Sedap. Yang ni tu sedap. Ni yang nak manis sikit. Ni mana sikit? Ni macam ni. Yang ni mix. Ni mix. Ada Oh. strawberry, ada red. Ni apa? Coconut. Oh. Đây con thì mẹ đây con. Oh. Okey, terima kasih. Abang, ni 2 pack lah. 200. Macam ni setengah kilo. Setengah kilo tak ni? Ini 150 baht. Nampak ni 2 pack 100 baht. 100 baht 2 pack. Tak kenal ditambah, kau ditambah. Ni ada makan lah. Oh, terima kasih. Kasih. Apa dia? Main sini satu orang. Satu orang. Solo travel. Okey. Beras sikit. Sikit lah berat. Okey lah. Okey, berapa? 1750. Sekejap. Alright. Ni pun ada buah berangan. Okey, 1, 2, 3. Subscribe thank you. Alright. Okay, bye. Bye. Okay, jumpa lagi. Bye. Okay. Aku nak mencari sabun. Hello. Halo. Nak ni? Sabun ni. This one. Berapa? 120. 120. This one how much? Sama juga. Same. Ini half box 150. This one 150. Ah. This one 120. This one lah. Okay. One pack nah. One ya. Sekejap. Sekejap aku tengah fikir nak beli apa. Kita singgah beli buah nanas. Mari kita main tengok buat nanas. Ya. Asam asin lah.
Asam sekali lah. Okay. Sikit je. Okay. Boleh ah? Alright. Okay. Okay, thank you. Dah settle beli. Masih beli ini khazanah untuk apa ni, ada orang pesan juga. So sekarang aku nak balik bilik dulu letak barang ni sebab berat. Orange juice kat Thai memang sedap gila. Dalam cuaca yang panas-panas ni. Bismillah. Hari baru lepas hujan, dia renyai-renyai dah sikit. So aku nak ke tempat Michael untuk body massage selama 2 jam. Aku mula-mula ingat nak buat malam kan, tapi since tak ada buat apa-apa ni, aku rasa better buat petang ni lah, pukul 6. Lepas tu sekarang boleh habis massage, boleh terus pergi dinner. Dinner pun aku tak sure nak pergi mana. Aku tengah nak cari kedai-kedai yang selain daripada yang aku pergi sebelum ni. So tengoklah kedai apa yang nak dipergi nanti. Lepas massage kan baru aku fikir. Kenyang lagi. Makan nasi khaomuk tadi dekat apa ni, dekat Tok Mina tu, masih kenyang. Mungkin lagi 2-3 jam lapar balik lah kot. Hopefully esok cuaca elok lah hendaknya. Sebab kalau cuaca tak apa, mendung macam gini, ambil gambar, ambil video nanti macam tak cantik sangat. Sebab kat Patalung tu aku ada few places nak pergi. Semput. Sawadikap. Hello, Michael ada? Baikkan dalam. Dalam. Lama kenapa? Oh ya. Okay. Thank you. Hello. Hello, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Ya, makin sihat. Okay. Masih sihat lah. Sihat, alhamdulillah. Macam mana kedai baru ni juga kan? Renovate baru lah kan? Lagi sampai sini. Sampai ceiling. Oh. Ni dia punya kedai masa banjir tu. Bulan berapa Michael? Bulan 11 11. Oh, last year kan? 21 November start naik. 1 minggu tu lah. Yalah. Sampai ceiling. Oh, sampai ceiling ni. Habis. Kerusi pun semua hilang habis. Habis semua. Rumah pun kena. Ini dah suruh tau. Oh, Kalau tak air sampai sini. Kita duduk atas mumu 3 malam. Ayo. Kereta pun tenggelam. Jadi Tenggelam. dah suruh lah. Habis. Yelah, saya last datang bulan berapa hari setahun lepas kan? Bulan 5 tu dah 8 macam tu kan? Itulah. Tapi semua dah okey balik. Okey lah. Kena fight lah. Fight. Okay. Alright. Ini servis yang ada kat sini. Dinding maybe belum kering betul-betul. So, naik. Bulan pertama tak dapat. Bulan 2 cantik lagi. Bulan 3 keluar balik. Keluar balik dia punya ni. Dia punya Kulat wap. Wap air. Yalah. Bila ada clean dah sini ada hitam-hitam. Tapi tak macam mana sebab kita tak boleh tunggu. Kalau Yalah. tunggu lama Betul. Dah tunggu dia kering tu 4 bulan, 5 bulan. Yalah. Start orang masuk bila? Pelancong masuk? Dia kira peringkat selah. Kita buka 31 Disember. Oh. Kita renovate 2 minggu. 2 minggu. 16 start renovate, Disember 16 Disember, lepas tu 31 buka. So orang kurang. Lepas tu sendiri slow, raya okey sikit. Raya okey. Songkran okey sikit. Kerusi semua baru lah. Semua baru. Habis semua Semua. Orang lah lama.
Orang sihat lagi okey, alhamdulillah lah. Aduh lah. Hari ni duduk hanya 2 malam 2 malam. Saya pun macam tadi lepas sampai pergi pasar kejap. Api pasar. Kim Yang tu beli barang-barang kacang, Kim Yang beli kacang dia apa benda semua. Tu dah tak ada kerja buat. Besok Patalong Ahad petang lah. Kalau petang Ahad tu tu dah nak orang kejap sebab saya punya ETS tu pukul berapa lah? Pukul 11-12 macam tu lah kot. Sudah 12. Contoh kena sini dari 9 lah. 9 kena gerak lah kan. 8-9 sini kena gerak. Naik van lah. Naik van. Saya tak book lagi. Kena book awal lagi. Kena ambil van pukul 9. Biasa 9 kot. 9 je lah. 9 je sejam je nak sampai ke sana. Sebab awal sana sampai sana pun tak dapat. Ya. Tiket balik pun saya masa saya beli tu ada 13 je kosong. Tiket balik. Tiket pergi ada 1. Yang kat sini ada satu lah. Ada 1 dah. Atas ni ada 1 je tinggal. Saya cakap ni rezeki ni nak dapat ni datang. Yang satu balik ada 13 je. Balik ada 13. Sekarang ETA dia start dari JB lah. JB saya JB sampai Padang Besar dia kena kata 9 jam. 9 jam. Tapi dia transit kan. Dia turun. Dia direct tu. Maybe dia JB dia mesti sampai ke Central dulu lah. Dia transit. Kalau ke naik baru. Sebab dia southbound dengan northbound dia tak ada direct ni. Kan dulu. Tak apalah, sekejap lagi lah. Maka apa ni sampai pukul apa kan? Sama 12. Saya punya ni lah kaki sakit dengan belakang nanti bilang. Okay, nanti kita bagi tahu staff kita. Pergi Okay. ejar balik dah setahun dah tak ejar. Setahun tak Kalau, ejar. Pilih balik. Cik kan naik. Okay, aku dah settle 2 jam urut. Tu pun Michael dia tak nak ambil duit. Aku geram betul. Apa ni, besok aku nak ini. Besok nak apa ni, nak buat lagi sekali sebelum balik. Sebab main lega weh. Yang tangan aku ni yang tak plan out ni dah okey sikit. Dia duk tekan-tekan tadi urut. Lepas tu aku nak makan tapi aku tak tahu nak makan apa. Tak tahu nak makan apa. So aku macam nak pergi nak cari makanan yang apa ni, yang macam apa, daging-daging ke apa benda kan. Tapi itulah apa ya dia mau makan ni. Kecil. Aduh. Ada macam sedap je dia punya air tu. Dan membeli stok-stok sabun. Dan persoalannya sekarang aku nak makan apa? nak beli
jus lah dulu. Sekejap. Oops, sorry. Watermelon smoothie. Oh, tu sedap je. Avocado? Satu, ha. Macam menarik je. Alright. Terima kasih. Macam ni apa? Kena shake. So dinner aku malam ni mi goreng je dekat Hamid. Sebab aku malas nak pergi jalan jauh-jauh. Okey lah tu. Sebab masih kenyang lagi duk makan Katok Mina tadi. So kita makan mi goreng ni dengan teh halia. Baliklah. Dah kenyang. Aku dah malas nak merayap. Rehat awal sebab besok pukul 6 nak gerak dah, nak pergi Patalong. So kita rehat awal malam ni.